Perasan tak, ada orang bila dia kerja selama 12 jam non-stop, lepas 12 jam tu, dia masih nampak macam bertenaga. Sedangkan kau, kerja 3 jam, dah rasa nak give up. Dia bezanya bukan sebab orang tu banyak energi berbanding dengan kau. Tapi, orang tu ada sebab kenapa dia buat kerja tu. Ini benda paling utama kena faham. Ada orang kerja lebih lama, sangat lama, tapi dia boleh bertahan. Lepas habis kerja masih lagi bertenaga. Ada orang kerja sekejap dah rasa penat. Bezanya terletak pada sebab apa kau kerja tu. Sebab apa kau buat apa yang kau buat. Sebab itulah hidup ni kena ada hala tuju. So kalau umur kau dah sekarang ni dah nak masuk 30, tapi masih kita ada hala tuju, sudah-sudahlah. Berhenti hidup tak ada hala tuju. Mulai hari ni, fikirkan, tentukan kat mana korang nak tuju. Berhentilah hidup secara random. Sebab dunia ni sekejap saja.